Sheila, Sheila Hamzah. Ya, saya. Kalau saya boleh masakkan untuk Sheila, Sheila nak makan apa? Alamak, banyak makanan yang saya suka. Sambal udang? Wah, sambal udang. So saya masakkan, lepas ni sekejap lagi saya bagi kat Sheila. Okey. Ons. Ons. Alright, jumpa sekejap lagi. Bagi. Okey, so jom kita buat sambal udang. First kali kita rebuskan dulu cili kering. Lepas tu kita kisarkan bawang merah, bawang putih, halia dan cili kering yang dah rebus tadi dan juga sedikit air. Lepas tu kita kisarkan sedikit bawang merah and then masukkan satu batang serai. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan kisar kita tadi. Lepas tu biar hingga pecah minyak, baru kita masukkan sos tiram dan juga air asam jawa. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia lagi. Lepas tu baru kita masukkan udang yang telah kita siang lah. And then kita kacau-kacaukan dia. Masukkan sedikit bawang merah yang besar macam ni, bulat-bulat, barulah cantik. Lepas tu masukkan gula Melaka dan juga sedikit garam. Macam Min suka guna gula Melaka, baru lebih sedap sikit sambal udang kita. Dah siap, barulah kita packing. Dan dah boleh hantar lah lepas ni dekat Sheila Hamzah. Jom kita hantar. Okey, so kita dah masak untuk Sheila Hamzah. So jom kita bagi. Assalamualaikum. Dah jumpa dah. Wow, Nampak tak? Kita dah sampai. siapkan sambal Okey. udang untuk Boleh? Sheila Hamzah. Wow. Bau dia memang bau sambal udang kesukaan saya. Okay, bismillah. Saya rasa jelek. Saya memang peminat sambal. Kalau kat China, inilah benda yang saya paling rindu. Bismillah. Enggak. Tapi saya kena makan dengan nasi sebab dia ada pedas sikit. Barulah sambal kan, pedas Barulah kan. sambal kena Kita dah pedas. sediakan dah nasi tu. Nanti Sheila boleh makan lepas dah habis. Betul. Okay, bye. Kepada semua peminat saya, jangan berhenti takat ni. Teruskan mengundi lagu Pernah Punya Aku.